Bismillahirrahmanirrahim. Hakim dan rakan-rakan YouTube semua, hari ini kita masak bubur kacang untuk hidangan berbuka puasa. Ini adalah 2 cawan kacang yang saya sudah masak dengan menggunakan pressure cooker high 15 minit. Jadi dia dah empuk. So 1/2 carrot manisan, kita biarkan dia larut. Saya dah letak 1 helai daun pandan, dan untuk ejen memekatkannya saya akan letak 2 sudu biji sagu. Okay, so kita biarkan biji sagu tu kembang, kita biarkan gula tu larut sebelum kita masuk santan. Okey, gula dah larut, saya akan masukkan santan 200 ml, santan kara, santan kotak. Campur ya 60 ml, nampak macam banyak pula bubur tu. Okay, kita biarkan dia mendidih dulu. Okay, jangan lupa sedikit garam untuk menaikkan rasa lemak. Okey, dah mendidih, dah masak dah tu, boleh tutup api. Selamat mencuba.